Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan sebuah buku penuh dengan nilai rohani motivasi bertajuk Penawar Kehidupan. Buku ini ditulis oleh Fazimah Hayati bersama Muhammad Kamil Ibrahim, dua penulis yang terkenal dengan karya-karya berunsur dengan keagamaan dan inspirasi. Buku ini sangat sesuai untuk mereka yang mencari ketenangan jiwa, kekuatan dalam menghadapi ujian hidup dan bimbingan dalam mendekat diri kepada Allah. Secara keseluruhan, Penawar Kehidupan mengandungi perkongsian kehidupan yang sangat menyentuh hati. Ia bukan sekadar cerita, tetapi dia juga pengalaman sebenar penulis dalam menghadapi dugaan hidup, kehilangan, ujian hati dan bagaimana cara mereka menemui penawar dalam kehidupan, iaitu kembali kepada Allah. Buku ini memuatkan kisah-kisah keinsafan, renungan tentang kehidupan dunia dan akhirat, doa dan zikir untuk menenangkan hati, dan juga mesej agar pembaca sentiasa bersyukur dan bergantung kepada Allah dalam apa jua keadaan. Antara tema utama dalam buku ini ialah keimanan dan kebergantungan kepada Allah, redha dan sabar dalam menghadapi ujian, keinsafan dan muhasabah diri, kekuatan wanita dan keluarga dalam Islam. Pengajaran penting yang boleh kita diambil daripada buku ini ialah hidup ini sementara. Dunia hanyalah tempat ujian. Ujian bukan beban, tapi peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kekuatan sebenar datang daripada yang bersandar pada Tuhan. Ketenangan tidak datang daripada harta atau kejayaan, tetapi daripada hubungan kita dengan Allah. Penulisan buku ini sangat tenang dan menyentuh jiwa dan hati. Penulis menggunakan bahasa dengan mudah difahami tetapi penuh makna. Ia seolah-olah seperti nasihat dari seseorang sahabat atau mentor nuharani kepada kita secara pribadi. Antara nilai murni yang diketengahkan ialah keikhlasan dalam beramal, kesederhanaan hidup, empati terhadap orang lain, kesyukuran dalam setiap keadaan. Sebagai penutup, buku Penawar Kehidupan adalah sebuah bacaan yang sesuai untuk semua, terutama bagi mereka yang sedang mencari kekuatan spiritual dan mahu lebih memahami erti sebenar kehidupan. Buku ini tidak hanya memberi ilmu tetapi juga menyentuh emosi dan membawa kita dekat dengan Allah. Saya amat mencadangkan buku ini kepada pelajar, ibu bapa, guru dan sesiapa sahaja yang ingin memperbaiki diri daripada segi rohani. Sekian saja dengan perbentangan saya. Terima kasih atas perhatian dan semoga apa yang saya kongsi hari ini memberi manfaat